Selagi ada aku, jangan takut lembu. Krisis lembu korang. Ni Ui, ho. Hai. Aku punya tak guna kan. Aku Hai. Hai. Kita jumpa lagi. Ui, ni kesapahnya. Wow. Press play, let it run. Little moments, big fun. No extra, keep it free. Just living life, let it be. This is not content, this is me. Adding Mohammed, it's me. Hai guys, this is me Azim Muhammad. Okay, hari ni kita nak ikut pergi pergi mancing. Pergi mancing ikan kau. Pergi tangkap ikan korang. Dah lama kita tak buat benda ni. Bukan dah lama, I mean tak pernah jugalah orang kata. Tak pernah lagi untuk buat benda-benda macam gini. So hari ni kita ikut pergi tangkap ikan dekat sungai lah. Kita jumpa saja. Okay, so ni perjalanan kita orang. Perjalanan kita orang nak ke sungai. Sungai terlebih dahulu tau. Ke sungai. Let's go korang. Lembu. Kecek motor teh. Welcome to sungai korang. Dah. Mana lah cerita dia ni? Tak sini ada lepas kita dah. Ni bodoh. Oh, nata lembu pun. Main belakang nah. Dia main belakang. Dia mari kita tengok ni ah. Apa ni? Aku bau ni kiri ni. Weh, dah masalah lo ni kan. Punya lama aku terjejak kaki kat sungai ni. Boleh kali dia tadi. Dah berubah dah sungai weh. Pusat lipat abang sini. Hai korang. Hai. Perhati je kat kita weh. Dia tengok je kita tu masalahnya. Dia tengok kita macam kita ni kan. Kita pendatang asing pula. Padahal dia tu pendatang asingnya. Ganggu je kita nak tangkap ikan ni. Jangan ganggu kita orang tau. Kita orang nak pergi tangkap ikan. Jangan ganggu kita orang. Tengok lembu kat depan sana weh. Kita ni sebenarnya takut juga kat dia. Dia ingat dia takut kita. Kita pun takut kat dia sebenarnya. Nanti kalau dia datang kat kita, dia rasa macam nak bermesra tak, nak romantik-romantik dengan kita. Kita tak nak romantik dengan dia masalah sekarang ni. Kita tak nak romantik dengan lembu. Lembu tu boleh pergi main jauh-jauh no. Kita tak nak pun romantik dengan dia sebenarnya. Macam gitu. Terang sangat pula no. Jangan aku bunyi pasir belakang aku takut dah. Aku je turun sungai ni korang. Kita baru je turun sungai, dia dah tanya dah mana ikan. Memang melampau tau korang. Perkenalkan ni Adam. Korang say hi Adam. Aku Wih ho. Wih. Okey, selamat korang, selamat. Kau diam. Kita dah dapat satu tangkapan tak korang. Kita dah dapat satu tangkapan. Kapu je. Wow. Buat korang. Semu, sorry. Kecek nak campur kecek Kelantan. Kecek luar. Bunyi budu. Bangga budu ni. Ikan we. Semu. Dapat ikan we. Oh my god. Dapat ikan we. Ini yang kata bila dah lama tak mari sungai ni ke. Dia rasa macam nak jalan tu pun sakit-sakit kaki. Dulu kaki ayah biasa je ni. Kaki ayah biasa je kalau main sungai dulu ni. Lo ni kan kaki ayah tu rasa macam kau faktor umur tak tahulah lagu mananya kita ni. Faktor umur pun tak tahu. Dia bila duduk dalam sungai ni rasa macam sakit kaki, geli-geli je. Sakit tau, tak sakit. Belah sana dah meriah dah. Lantak api. Asal kita dapat ikan je sekarang ni. Update semasa kita dapat berapa ikan? Kita dapat 3 ekor. Kita dah 4 ekor dah. 2 ikan we, seekor ikan puju, seekor lagi ikan apa? Tak tahu ikan apa seekor lagi. Ikan puju 2 ekor, ikan we 2 ekor. Gitu. Lama saya tak main sungai ni, dia rasa kaki pun kebah-kebah dah Tak tahulah faktor umur kau faktor tegap dia. Dulu kaki ayah biasa je mandi sungai lah, ni tak boleh nak pakai kaki ayah dah. Sakit kaki dah sekarang. Tak korang, nampak tak hasil tangkapan kita orang? Nampak tak hasil tangkapan kita orang ni? Oh, tu dia. Ikan tak tahu berapa ekor. Udang banyak depa ni. Penat tau korang. Penat juga. Tengok sikit ikan Tengok ikan korang. Angkat. Ikan ke mana tu? Siapa? Angkat lah.
Mana? Biar ada aku. Mu takut nak pakai penai? Takut. Ni. Banyak tau korang. Dah banyak tangkapan kita. Dah banyak sangat. Tapi aku ni sejak tua ni kan. Jalan sikit pun dah rasa bengah dah. Bengah ni sebenarnya. Aku tak tahu depa ni dapat energi kat mana. Tak tahu. Kita sampai tadi, aku tak ingat kita sampai pukul berapa. Depa punya tangkapan tu dah macam berjam tau. Kalau aku yang tangkap lah sebenarnya. Aku dah start rasa mengah juga ni. Jalan tak sampai lagi 5 minit tau korang. Dah lebih 5 minit sebenarnya. Dah lebih 5 minit kita ni. Tanpa sedar. Aku pun tak tahu kenapa aku ikut sebenarnya. It's just content ni. Nak tunjuk dekat korang macam mana kehidupan sebagai seorang anak kampung. Itu je. Macam mana kehidupan sebagai seorang anak kampung, anak Kelantan. We proud. Kita bangga dengan tempat ataupun negeri asal kita. Kita bangga menjadi seorang Kelantan. Kita nak pergi kat lembu ke ni? Lembunya duduk mana? Lembu macam lembu tak boleh jalan pun cara dia bagi tahu kita tu. Lembu pun boleh berjalan wak. Sakit kaki. Di sini cantik tapi kan korang kan. Ayo. Tapi kan bila kita tengok balik bisik. Dah tak bangun meh. Bila kita tengok balik kan korang, macam terbayang tau. Kita terbayang korang. Cuba korang bayangkan kan. Kita nak tangkap ikan ni korang tahu. Lepas tu macam mana kalau ikan ni, dia tu ketua keluarga, nak cari rezeki untuk anak-anak, tapi ditangkap oleh kita orang. Anak-anak dia macam mana nanti korang? Anak-anak dia jadi anak yatim piatu. Tak dapat makan sebab kita dah tangkap mak korang. Kita dah tangkap bapak korang. Korang tak sedih ke? Kita dah tangkap ketua keluarga yang cari makan dekat korang. YouTube. Hai. Welcome to YouTube channel Azin. Hai. Kita jumpa lagi member tadi. Nampak tak korang? Aku silau ni. Tak apa nampak dah zoom pun. Tadi member tu. Nampak tak member kita? Hai. Jangan datang tau. Jangan datang. This is so fun korang. Mana? Ini betul. Taklah dia cari nyakit tadi masalahnya. Wow. Bapa dia dalam ni apa? Yuk. Ayo. Uti bagi 10 ya. Uti bagi 10 ya, yuk. You guys, aduh. Bak kata negeri Kelantan. Molek yuk. Buat jalan molek yuk. Aduh. Allah. Dia tak tengok lalu lagi ni. Okay ni guys. Antara cabaran dia. Cabaran dia. Mu pakai untuk aku kan ni? Ayu tak tahu dah hutih ayu. Tak tahu dah hutih. Lepas tu nak lalu ke mana ni yuk? Kai dah lekan dah. Aduh. Kembara Oh, okay. Terima kasih. Thank you. Selamat tinggal ikan. Ayuk mana yuk? Okay, boleh. Ikutlah dengan dukungan adiknya. Tapi masalahnya kata bunyi itulah kata. Lalu beliku punya. Aduh. Ikan sapah tapi aku tak tahu macam mana rupa ikan sapah tu masalahnya. Aku tak reti lah. Aku kena ikan ikan punya ikan keli lah. Ini ikan sapah tak ikan sapah. Ikan telunjuk. Dia kena nama aku tak kena. Letih dah aku. Dia letih. Mentah-mentah ikan sapah aku mana rupa tahu tu. Aku tak nak imagine ikan sapah tu macam mana.
Ui, oh ni ikan sapohnya. Oh ni ikan sapoh you guys. Memperkenalkan ikan sapoh. Mesti Kelantan. Kelipur baru. Kelipur ber. Okey, atau ada ayo tengah sikit yuk. Tengah sikit yuk. Ikan kelipur. Tunjuk aku orang lah halang-halang tu kan. Dulu kawasan ni kita luaskan sikit. Kawasan ni antara tempat yang kita orang selalu mandi juga dulu. Dulu kawasan ni luas tau. Dia tak adalah macam gini. Dulu dia punya buluh, dia punya apa tu, semak samun pun cantik je lagi. Sekarang ni dia dah rasa macam terbengkalai. Dah rasa macam apa tu orang kata, agak scary jugalah. Dulu bersih cantik je. Sekarang ni korang, sekarang ni tinggal kenangan je. Dulu kita selalu ni duk lompat-lompat dekat sini ni. Dulu kat sini dalam tau. Dia punya paras air dalam. Tenggelam kita sampai paras ni. Dululah, sekarang kita dah besar ni kan. Dah makin kecil sungai. Ada orang kata semakin kecil sungai, semakin sungai itu tercemar sebenarnya. So sungai kita ni dah semakin tenat. Dah semakin tercemar dah. Sebab tu dia semakin sempit sebenarnya. Dulu kita boleh je terjun dekat sini kan. Untuk main terjun. Sekarang tak boleh dah. Nak mandi pun rasa macam boleh mandi ke tidak. Macam gitu. Tapi still rasa bengah ni, kita ni rasa bengah ni. Tapi bila dah orang kata apa, lebih dekat dengan 10, aku rasa 10 lah kot, 10 tahun tak datang sungai. Bila datang balik rasa macam sedih pun ada. Sedih dekat sini lah, tapi tidaklah terpapar dekat riak wajah kita. Seronok pun ada sebab dapat kembalikan zaman dulu-dulu. Terlebih kena sedih lah sebab tempat kita membesar sekarang dah hancur dah. Aku nak tanya mu ni mu tak siap ke mu ikat ikan ni? Nak siap apa? Mu kalau macam ikan ni, hok kita ikat ni kan, ketua keluarga cari rezeki untuk anak-anak dia. Anak-anak duduk menunggu kat rumah ni. Mu tak siap ke kita duduk ikat anak pot dia? Tak apa ni. Lumrah kehidupan. Kita makan ikan juga. Kita makan ikan juga, okey. Ayu, Uti nak tanya ni Ayu. Tak siap kau ikan Ayu? Ayu, dengar dulu Uti nak tanya ni. Tak siap kau ikan? Nak siap kan? Ha? Ikan laut tu. Laut ni, Uti tanya kalau kita duduk ikat dia kan. Kita duduk ikat dia. Lepas tu, dia tu ketua keluarga. Anak-anak duduk menunggu kat rumah tu. Lepas tu kita duduk ikat dia, anak-anak duduk menunggu kat rumah. Siap. Siap? Lepas tu, siap kan anak-anak dia? Gapa kita ni? Dah kita lepas balik Sekarang ni korang, depo dekat depan sana, kita dah berendam. Berendam, nampak apa berendam? Tapi berendam ni ada maksud tau korang. Kita tengah berendam sekarang ni adalah sebab kita melepaskan sesuatu yang tak perlu dilepaskan. Tapi bila kita melepaskan, kita rasa tenang. Bila kita pegang tu, kita rasa sakit. Itulah kehidupan sebenarnya. Kita ada beban, kita ada masalah ke, kita ada apa-apa, kita kena belajar melepaskan. Barulah kita tidak menanggung kesakitan. Belajar melepaskan untuk ketenangan hidup dan juga ketenangan hati. Sama juga. So sambil-sambil tu kita bagi motivasi, belajar untuk melepaskan. Itu dia. Kehidupan ni kita kena belajar untuk melepaskan supaya kita ni tak sakit untuk menggenggam sesuatu tu ataupun untuk kita pikul sesuatu tu. Dapat sesuatu? Korang, inilah hasil tangkapan kita. Nampak tak tu tangkapan kita? Tunjuk dekat depan ni. Tunjuk dekat semua tangkapan kita. Banyak tau, banyak ni. Korang tengok sendiri. I zoom. Ni jadi korang kalau berminat untuk dapatkan ikan haruan, ada keli juga. Ada puyuh. Kalau korang nak makan apa tu, what we call it, pekasam, boleh dapatkan dengan kita lah, ataupun dapatkan dengan owner kita. So untuk itu sahaja hari ni korang. Sehingga kita berjumpa untuk next content. This is not content, this is me. Sehingga berjumpa lagi korang. Bye. Selagi ada aku, jangan takut lembu. Cepat. Mata. Aduh. Gapa dia? Ada gapa? Aduh. Lembu tengok aku macam tak puas hati je. Sabar no. Bye-bye. Bye-bye lembu. Bye-bye.
Ada salah lagi ke? This is kampung, guys. Wih, nah. Molek oh. Ada lembu yang lagi baking sebenarnya. Oh, ya ke? Mampu kerah lah. Ada mainlah kau ni tu nampak pesen tu. Ayo lagi yuk. Yuk, molek yuk. Ayo, kan itu dia, ayo. Aduh sakit ah. Hai, hai. Cepat, apa nak? Wih, aku takut. Dia kena gila. Aku tadi aku minta takut sampai aku tutup rekod ni. Ayo jatuh je. Sudah sabar depan. Krisis lembu korang. Aku ikut. Aku selamatkan diri. Posu. Yang penting korang survival skills kena ada. Kita kena selamatkan diri dulu. Walaupun yang belakang tu dah ni apa orang kata? Dah. Ha? Tak. Duduk situ lagi Posu. Saya nakut. Kau nampak tak? Lembu tu macam geram something je dengan kita, Wak. Kenapa dia tak puas hati dengan kita masalah sekarang ni? Kita tak ada apa-apa pun. Aku tak tahu apa salah kita orang. Lembu tu macam nak kejar kita je. Korang nampak tak? Aku punya tak guna kan? Aku memang tak guna. Aku boleh cakap aku memang tak guna. Korang aku punya tahap tak guna tu tahu apa korang? Tahap tak guna aku tu aku boleh selamatkan diri sendiri je. Aku boleh selamatkan diri sendiri je. Sedangkan kau tengok kat belakang sana, tu ada lembu lagi kat belakang tu. Aku punya tak guna tu kan. Lembu nak kejar kita. Aku punya tahap tak guna tu, aku boleh tinggal. Aku selamatkan diri aku je. Anak saudara aku ada kat situ. Aku macam, korang carilah inisiatif sendiri. Ada macam tu. Korang carilah inisiatif sendiri. Macam bangang je kan. Yang penting aku selamat. Yang penting aku no harms tu je. Kita tengok. Mari kita pergi interview. Kita tanya apa perasaan. Ayo, kenapa yuk? Ayo, kenapa masaknya yuk? Yuk, apa yuk? Bye. Ni antara mangsa-mangsa